Assalamualaikum. Hai adik-adik. Selamat datang ke Dunia Kreatif bersama Kak Sebi. Untuk kali ini, Kak Sebi nak ajak adik-adik untuk buat pop party. Dunia kreatif kita pada kali ini sangat mudah. Adik-adik cuma perlukan 5 bahan saja. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, seperti biasa, Hana, Dul, Set, jom kita mula. Baiklah adik-adik, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Bahan dan alatan yang diperlukan: kertas warna, gelung tisu, pita pelekat, belon dan gunting. Langkah pertama, guntingkan pada hujung belon. Langkah kedua, masukkan belon yang digunting pada gelung tisu. Langkah ketiga, balut gelung tisu menggunakan kertas warna. Langkah keempat, ikatkan hujung belon. Langkah kelima, guntingkan kertas menjadi segi 4 kecil. Langkah terakhir, masukkan dalam gelung tisu, kemudian tarik hujung belon dan lepaskan. Yeay, pop party Kak Sebi dah siap. Jom kita cuba. Wah, menarik tak adik-adik dunia kreatif kita pada kali ini? Menarik kan? Baiklah adik-adik, terima kasih sebab temankan Kak Sebi. Semoga kita berjumpa lagi di keluar yang akan datang. Bye!